Hai, Assalamualaikum. Saya Fizul Omar. Selamat datang ke Biodata Selebriti. Okey, nama saya, nama penuh Wan Hafizul bin Wan Omar. Nama gelaran, kalau stage name as a celebrity Fizul Omar lah. Tapi nama gelaran dalam family panggil saya Abepi. Tapi kawan-kawan dekat Kelantan, geng-geng bola dulu panggil Pijo, Pijo 5. Umur saya tahun ni 25 ni dah masuk 40 tahun. So saya lahir tahun 1985, 19 hari bulan 7. Kanser. Tak tahulah makin tua ni makin pendek ke tak tahulah, tapi rasa last zaman muda-muda pergi casting dulu 175 lah tinggi kan. Asal Kelantan, Pasir Putih. Saya ada 4 adik-beradik, anak yang kedua. Saya sukakan berkaitan dengan motorsport, enjin motorsport. Dan saya suka benda yang outdoor dan saya suka benda yang ekstrim. Sebenarnya saya ni jenis balon je semua. Kau ceritalah makanan dari negeri mana, as long as halal, saya suka mencuba. Tapi kalau yang saya betul-betul suka is Thai food dan steak lah kot, daging. Tapi yang saya tak suka adalah benda yang terlalu overtaste, berempah yang overtaste dan benda yang manis lah. Saya tak suka benda manis. Minuman saya Americano dengan kopi lah. Anything about coffee but no sugar. Cita-cita dahulu. Dulu kan bercita-cita, of course daripada kecil tu memang saya ni dah indoktrin dalam minda saya ni nak kena jadi businessman macam arwah bapa saya. Tapi cita-cita kita dulu saya teringin nak jadi pilot tau sebenarnya. Tapi sudahnya yalah tak dapat jadi apa yang kita nak dan dapatlah jadi seorang usahawan. Bakat terpendam saya rasa baik rendam je terus bakat saya tu. Bakat terpendam tak tahulah apa benda. Mungkin saya ni dari segi seni ni berlakon pun okey lah. Boleh lah, tak adalah pemenang anugerah ke apa. Menyanyi memang tak boleh, menyanyi, menari memang dinasihatkan tak payahlah kan. Bakat terpendam saya rasa saya suka masak kot. Masak ni kalau saya buat apa-apa pun saya akan cari jalan sampai masakan tu jadi dan sedap. So mungkin bakat je. Yalah kot. Idola dalam lakonan, kalau saya punya best saya suka macam Beto Kushairi. Kalau senior-senior saya suka tengok akting dari Emma Manan. Itu idola saya lah yang mereka ni berlakon bukan untuk komersial tapi berlakon betul-betul jiwa sebagai pelakon. First of all, terima kasih. Sedar tak sedar saya dalam industri ni dah 17-18 tahun. Tak kisahlah support dari segi tengok TV ke, tengok online ke, beli produk yang saya jadi duta ke, beli produk saya sendiri. Tak kisah, janji you all support, teruskan support saya dan saya sentiasa doakan untuk anda semua. Hebat betul kak kita ni. Saya sentiasa saya akan tengok Aida ni, apa dia buat, mesti jadi dapat hasil.
dia punya rajinnya dan dia adalah risk taker. Pada saya, antara anak seni betul-betul berdiri di atas kaki sendiri dan berjaya adalah Aida. Datuk Aida ni semoga terus memberi inspirasi kepada ramai orang, terutamanya wanita-wanita di luar sana. All the best. Good job. Kemah saya kita. Hai, Assalamualaikum. Saya Fiza Omar. Selamat datang ke Biodata Celebrity. Tapi sebelum tu, minta you all tolong support. Tekan button subscribe dekat channel Aida Production. Thank you.